Anugerah Pujian Panglima Tentera Laut (PPTL) diwujudkan bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada individu, termasuk penjawat awam yang berkhidmat dalam PLDM dan unit yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam segenap bidang. Anugerah PPTL adalah anugerah yang paling berprestij dan tertinggi dalam PLDM, dikhususkan hanya untuk individu yang terdiri daripada warga TLDM, PSS TLDM dan kakitangan awam yang berkhidmat dalam organisasi TLDM. Kriteria penilaian merangkumi berikut. 1. Menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai, bermanfaat dan berimpak tinggi kepada perkhidmatan mahupun negara. 2. Mencapai kejayaan dalam segala bidang yang mendapat pengiktirafan lalu mengharumkan nama negara mahupun perkhidmatan. 3. Menghasilkan penjimatan wang kerajaan bernilai tinggi hasil daripada inisiatif sendiri. 4. Mempamerkan tahap keberanian yang tinggi dan luar biasa sehingga sanggup menggadai nyawa sendiri. Anugerah PPTL adalah anugerah individu yang paling berprestij di dalam TLDM. Justeru, setiap penerima akan menerima pengiktirafan dalam bentuk berikut. 1. Sijil penghargaan. 2. Lencana PPTL. Anugerah akan ditarik balik dan dilucutkan pemakaian pingat tersebut melalui surat rasmi yang dikeluarkan oleh bahagian sumber manusia sekiranya seseorang penerima dikenakan tindakan berikut. 1. Dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Awam, Mahkamah Syariah, Mahkamah Tentera, pihak berkuasa atasan, pegawai memerintah atau komander rendah. 2. Diberhentikan atau dibuang kerja daripada perkhidmatan. Anugerah PPTL akan disampaikan pada setiap tahun oleh PTL semasa perbarisan sambutan Hari TLDM. Anugerah ini tidak semestinya perlu dilaksanakan pada setiap tahun sekiranya tiada penerima yang layak. Selain itu, jumlah penerima juga dihadkan kepada 5 individu sahaja pada setiap tahun. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.